Hufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali semula dalam Buletin Apkori. Dalam segmen pentadbiran dan akademik, pada 23 Mei 2025, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Apkori dengan berbesar hati telah menerima kunjungan hormat daripada delegasi Fakulti Keilmuan Islam Universiti Islam Melaka yang diketuai oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Haji Yahya, Dekan Fakulti Keilmuan Islam Universiti Islam Melaka, bagi membincangkan kerjasama akademik yang boleh memberikan manfaat yang lebih meluas kepada kedua pihak. Pembincangan telah berlangsung di Bilik Mesyuarat Apkori dengan dipengerusikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Amin bin Dato' Haji Azmi, Pengetua Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Apkori. Semoga pembincangan ini akan membuka peluang yang lebih banyak serta membantu meningkatkan kualiti pendidikan pelajar Apkori. Selepas itu, pada 18 Mei 2025, seramai 6 orang pelajar telah berjaya menghabiskan 30 juzuk hafalan Quran. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada pelajar yang telah berjaya khatam serta sekalian penghargaan diucapkan kepada guru halaqah yang telah membimbing pelajar-pelajar ini. Semoga ianya menjadi pencetus semangat kepada para pelajar yang lain dalam usaha untuk menghafal Al-Quran. Seterusnya, pada 28 Mei 2025, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Apkori telah mengadakan Majlis Anugerah Isbat Hafazan GTQ bagi sesi 2025. Majlis anugerah ini bertujuan sebagai tanda penghargaan sekolah kepada para pelajar yang telah melepasi ujian isbat yang telah diadakan sebelum ini. Seramai 2 orang pelajar daripada 31 orang peserta yang telah lulus dari semua saringan ujian isbat tersebut. Ibu bapa pelajar yang lulus dijemput untuk menghadiri Majlis Anugerah Isbat tersebut di Auditorium Ash-Shams. Bagi saudara Muhammad Iqbal bin Mahathir telah mendapat keputusan jaid jiddan dalam ujian isbat tersebut, manakala Muhammad Zuhair bin Karul Anwar yang mendapat keputusan jaid dalam ujian isbat tersebut. Tahniah diucapkan kepada para peserta yang telah berusaha dalam melepasi ujian isbat bagi sesi 2025. Semoga ujian isbat ini dapat membakar semangat bagi semua peserta yang akan menyertai ujian saringan isbat ini pada masa akan datang. Beralih ke segmen hal ehwal murid pula. Pada 19 Mei 2025, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Apkori telah mengadakan majlis sambutan Hari Guru bagi sesi persekolahan 2025. Sambutan Hari Guru ini telah dengan bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan yang dikendalikan oleh pelajar-pelajar tingkatan 5 dengan beberapa aktiviti permainan di dalam Auditorium Ash-Shams. Majlis ini turut diserikan lagi dengan kehadiran Yang Berusaha Puan Malina binti Omar yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Apkori, serta ucapan dan bacaan teks perutusan bagi sambutan Hari Guru oleh Yang Berusaha Tuan Haji Amin bin Dato' Haji Azmi, Pengetua Sekolah. Sekalian penghargaan buat warga pendidik Apkori kerana telah mengorbankan segalanya demi pelajar-pelajar. Segala jasa baik guru-guru tidak mungkin dilupakan. Guru Apkori, anda memang hebat. Pada 20 hingga 23 Mei 2025, bahagian ahli ehwal murid sekolah telah menganjurkan Karnival Hal Ehwal Murid bagi sesi persekolahan 2025. Pada hari pertama, telah berlangsungnya 3 slot ceramah yang diadakan. Antara pengisian bagi hari pertama ialah ceramah Buli, Luka Tak Nampak, Parut Tak Hilang oleh Inspektor Ashrul bin Ismail, Pegawai Siasatan Bahagian Jenayah IPD Alor Gajah. Slot yang kedua, ceramah vape dan rokok, pilihan hari ini mudarat selamanya oleh Korporal Zulkhairul Fazil bin Kamal, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Alor Gajah. Slot yang terakhir, ceramah From Darkness to Light, The Mental Health Journey oleh Puan Nurul Farhana binti Ismail, Pegawai Psikologi Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Manakala pengisian bagi hari kedua pula ialah yang pertama, ceramah dan latihan kebakaran dari Balai Bomba dan Penyelamat Masjid Tanah. Yang kedua, ceramah gangguan seksual, diam bukan satu pilihan oleh Puan Yusnimah binti Yusof yang dipertua Guru Kaunseling Melaka. Seterusnya, pengisian bagi hari ketiga ialah yang pertama, pertandingan melukis poster. Yang seterusnya, pameran buku oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Slot yang ketiga, ceramah kesihatan gigi oleh Dr. Faris Hakim bin Saiful Jamal
yang merupakan doktor gigi Klinik Kesihatan Kuala Sungai Baru. Slide yang terakhir, ceramah pelajar hebat hidup teratur oleh Puan Yusnimah binti Yusof yang dipertua Guru Kaunseling Negeri Melaka. Dan pengisian pada hari terakhir ialah senam aerobik, jom bersenam dan gotong royong, jom ceriakan sekolah. Secara keseluruhannya, Karnival Hal Ehwal Murid yang berlangsung selama 4 hari ini telah berjaya dilaksanakan dengan pelbagai pengisian bermanfaat. Aktiviti yang dijalankan bukan sahaja menambah ilmu dan kesedaran murid, malah turut memupuk nilai murni serta semangat kerjasama. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan demi membentuk murid yang holistik dan berdaya saing. Beralih ke segmen core curriculum pula. Pada 5 Mei 2025, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Qori telah mengadakan Karnival Core Curriculum peringkat sekolah bagi tahun 2025. Program ini berlangsung selama 4 hari dari 5 Mei hingga 8 Mei. KKPS 2025 melaburkan tirainya dengan melengkapkan acara akhir bagi semua sukan gelanggang yang dipertandingkan. Antara pemenang utama di dalam KKPS ini ialah bagi juara keseluruhan jatuh kepada Rumah Biru, manakala bagi juara pembarisan rumah sukan ialah Rumah Merah. Program berprestij ini juga dihadiri oleh tetamu kehormat iaitu Yang Berusaha Puan Malina binti Omar yang dipertua PIBG dan pentadbiran tertinggi sekolah serta AJK PIBG dalam kalangan ibu bapa. Majlis penyampaian hadiah turut diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi, Pengetua Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Qori dan Ustaz Muhammad Naim bin Yazid merupakan guru penolongan core curriculum. Karnival core curriculum peringkat sekolah ditutup secara rasmi dengan penuh warna-warni atlet rumah sukan melalui pembarisan rumah sukan yang dijalankan. Tahniah kepada pemenang dan cuba lagi kepada yang sebaliknya. Semoga program ini bermanfaat kepada pelajar-pelajar dan selamat maju jaya atlet Al-Qori. Seterusnya, pada 17 dan 18 Mei, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Qori telah menyertai kejohanan sukan sekolah-sekolah menengah agama Kusumah bagi tahun 2025 yang telah berlangsung di Institusi Latihan Perindustrian Selanda. Keputusan penuh bagi Sekolah Al-Qori adalah seperti berikut. Badminton bagi perseorangan Johan, badminton bagi perseorangan kedua tempat keempat, badminton beregu tempat keempat, pingpong beregu Johan, pingpong perseorangan kategori lelaki tempat keempat dan sepak takraw tempat ketiga. Tahniah diucapkan kepada kontijen Al-Qori. Segala penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada barisan pentadbir, jurulatih serta guru-guru yang sentiasa memberikan sokongan kepada para atlet. Buletin Al-Qori berakhir di sini. Saya Wan Muhammad Furkan bin Abdul Aziz, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, Al-Qori terbilang, Hufaz Cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.